Ada yang tanya pasal pump rejection pada Honor Pad V9 ni. Macam sekarang aku tengah melukis dekat tepi tasik ni. Memang sesuai kalau korang nak melukis. Dan kalau korang perhatikan, dia memang tak mengganggu sikit pun. Tengok kita gerakkan tangan pun tak kacau. Tu dia. Dan tangan ni pun nampak? Dia tak mengganggu. Melainkan kalau korang angkat dan korang main. Tu dia. Memang nice. Jadi kalau korang nak buat kerja-kerja melukis pakai Honor Pad V9 ni, memang betul-betul padu. Dan satu lagi aku suka gila dengan dia punya casing, disebabkan dia boleh bahagikan keyboard dengan stand dia. Kalau tablet lain dia tak boleh asingkan dia punya keyboard. Jadi kalau kau nak melukis bukan main payah lagi. Macam ni. Ada keyboard kat sini. Tapi dengan dia buat asing gini, korang boleh buat kerja dengan tenang. Dan stand korang boleh buka. Jadi kalau korang nak, korang boleh dapatkan sekarang. Honor Pad V9 ni memang padu. Pokok aku cantik tak? Sama tak macam pokok tu?